Sampai cari kan kawan-kawan. Ni, mak yang bagi makan sikit ya. Makanlah. Yang ni apa sana perginya? Datang sini makan. Mama Haju. Oh, makan. Oh, dia berdengar cakap mak ayam. Lagi? Tak cukup rupanya. Udah dah ya. Pagi, bos. Macam mana ni? Saya pukul lagi. Bos, lepas ni biar saya je yang bawa kereta. Tengoklah. Oh ya, jom kita pergi sarapan. Kalau tak nak, saya tagih dengan awak nanti. Tahu takut. Haris. Kau pergi mana ni? Di restoran. Oh. Ni adik kau kan? Tak kenal agak aku pun. Farisha, tunang saya. Farisha kenalkan ni Daniel, anak pemilik hotel ni. Adik saya ada dekat UK sekarang ni. Dia belajar. Nanti kalau dia balik, saya kenalkan lah. Oh, maaflah. Untung kau kan dapat tunang yang cantik macam ni. Bila kahwin? Faris, kalau aku jadi kau dapat tunang cantik macam ni, hari ni aku tunang, besok aku dah kahwin. Dah. Tak apalah, maaflah aku kacau kawan orang. Lain kali pun berjumpa kan. Farisha. Pergi dulu. Okay. Bos malu sangat ke nak mengaku saya ni pemandu bos? Sampai nak kena berlaku macam tu sekali? Tak malu. Dan saya rasa tak perlu kot nak kenal dengan Daniel tu. Daniel tu buaya darat. Pantang nampak perempuan daya licin sikit. Semua dia nak murah. Sebenarnya Farisha, saya tak pernah anggap awak ni sebagai pemandu saya tau. Awak tahu tak Farisha, saya tahu awak suka memandu dan saya juga tahu yang awak suka memandu kereta mewah. Walaupun saya dengan Mila tahu awak ni pelik, tapi saya tak kisah sebab awak ada sentiasa di sisi saya. Awak tak nak jadi kawan saya ke? Apa ni? Mira bagi tu semua kat bos ke? Pengajar budak ni kena ni. Saya nak marah dia, Pak. Saya minta ceritakan semuanya. Tak payah nak kempal-kempal tangan tu yang kecil tu. Asal nak tumbuk. Tumbuk saya. Tumbuk. Tumbuk.
Kenapa? Bos saya pernah balik kampung. Saya kena serangan sakit jantung. Tapi doktor suruh saya bawa pembelahan dekat air saya. Bukan saya tinggi. Saya boleh tidak ada tanah tu, tapi tak pemanas tubuh. Dan nampak dia, saya kena tangguh lah. Dan cakap saya nak kena belajar. Saya hantar bos balik. Tapi saya minta bos 3 hari tu cuti saya nak balik kampung. Banyak risaulah pasal belahan awak tu. Nanti saya cuba bantu. Saya tanggung semua pemindahan tu. Sebab tahu tak Farisyah, yang awak ni istimewa buat saya. Kampung kau ni Taiping kan? Dah dekat dah tu. Tak apalah. Biar saya bantu pula. Oh, pula. Ni bos saya Farisyah Kim. Mak mana? Dia ujung tu. Dah lama ke sampai? Lama juga lah. Sebelah saya pergi tengok je. Aisyah. Oh. Ya Allah sayang. Mak rindu sangat dengan sayang. Mak, kenapa tak begitu risau? Mak tak sihat. Mak tak ada apa-apa. Jangan risau, Mak tak ada apa-apa. Mak, hari tu cuma pening kepala, sesak nafas. Tahulah Pak Long kau dihantar ke hospital ni. Lepas tu Mak kena tahan. Mak dah sihat dah, cuma dia orang tak bagi Mak keluar. Entahlah apa benda lagi nak periksa. Tak ada apa-apa sayang, jangan risau ya. Mak selalu pesan Kak Risha jangan bohong. Tapi Mak sendiri yang tak cakap benda yang betul. Risha dah tahu Mak tak sihat. Nanti Risha cuba pulihkan apa yang penyakit Mak ni. Mak dah tua sayang. Mak dah tua. Semua orang yang hidup dekat dalam dunia ni mesti mati. Lagipun kita tak ada duit nak buat pembedahan macam tu. Tapi Mak lebih risaukan Farisyah. Kalau Mak meninggal, Farisyah tak ada siapa-siapa. Kalau boleh Mak nak tengok Farisyah kahwin sebelum Mak meninggal. Nak Mak ingat orang boleh gantikan tempat Mak ke? Mak ingat kalau Risha dah kahwin sekalipun, Risha tak perlukan Mak. Hanya sebab Risha ada suami, Risha dah jadi anak yatim tu, Risha tak perlukan Mak lagi. Mak tak boleh cakap macam tu. Mak tak kasih kat Risha ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya ada bawa buat tangan sikit. Oh ya, saya Faris Hakimi, bos kepada Farisyah. Terima kasih Cik Faris. Sudi menjenguk makcik. Sama. Mak, Cik Faris kata dekat Risha yang nak tanggung kos pembedahan. Mak jangan tolak kan? Nanti Risha potong bulan-bulan. Cik Faris, ya Allah, baiknya hati Cik Faris. Terima kasih ya nak. Farisyah, Mak bukan tak nak terima. Tapi kalau nak buat juga pembedahan tu, Farisyah kena janji dengan Mak ya sayang Kalau apa-apa pun berlaku dengan Mak, Farisyah kahwinan dengan Cik Faris ni nak supaya kita boleh balas jasa baik dia nak. Kejap. Mak tak boleh macam ni, Mak. Cik Faris. Sekejap. Mak, siapa kita nak menantukan orang kaya? Risha ni pemandu dia je. Dia bos Risha, Mak.
Tante dia dah ada pilihan hati. Kita tak tahu. Mak tak boleh buat risau macam ni, Mak. Sayang, kenapa tak boleh? Dia orang yang baik. Hanya orang yang baik je sanggup buat macam ni. Mak tahu, kalau mak mati, dia boleh jaga Farisha dengan baik. Farisha, tolong mak. Farisha kena terima demi mak. Tolong sayang. Farisha kena terima sayang. Tolonglah. Kenapa awak perlu menilai saya macam tu? Habis tu siapa jodoh yang paling sesuai untuk saya? Maka saya bukan nak ganggu makcik. Saya minta diri. Oh ya, pasal pembedahan makcik nanti, saya akan tunaikan. Dan syarat-syarat makcik itu pun saya akan tunaikan. Mana boleh mak buat macam ni? Kesian kat Risha. Siapa hati mak? Risha malah nak fikir lah. Sayang, kalau mak mati pun mak senang hati tau. Aduh, mana ke Farisha? ada benda nak tanya kau tau. Dah lama dah aku nak tanya benda ni. Tapi kalau aku tanya kau jangan rasa lagi pengakutan aku. Nanya apa dia? Kau ni sebenarnya ada perasaan ke tak dengan lelaki? Siapa cakap benda tu ni? Aku tengok tak ada pula selama ni yang nampak kau syok dekat Zat. Dengan Cik Farish memang tak lah, lagi lah aku tak nampak. Tu macam mana kau ni? Baik, kau terus terang je aku. Tak apa, aku kawan kau, aku berterima kau. Tak, aku tak kecil hati. Aku faham maksud kau ni lah. Kita ni berkawan daripada kecil lagi. Masa aku cakap cara aku berpakaian, cara aku bercakap, gaya aku ni mungkin boleh bagi orang salah faham. Tapi aku bukan macam tu ni lah. Aku mesti tak kenal je bapak aku tu siapa. Selain jadi guru silat, bapak aku yang ajar mengaji dekat budak kampung, dia juga ajar kau tau. Ajar Quran sampai khatam. Takkanlah aku nak langgar semua hukum Islam yang dia ajar aku juga. Allah tak suka orang perempuan yang menyerupai lelaki ni. Yang penting Allah sendiri faham itu aku. Aku memang selesa dengan cara aku berpakaian ni. Satu lagi pasal Cik Farish tu. Bukannya lah aku nak tolak tua. Tapi aku ni siapa? Dia tu siapa? Takkanlah orang berada macam tu nak kahwin dengan orang macam aku ni. Faham. Ni mana pula si Zaid ni? Dandan dia suruh kita cepat, tapi dia sendiri yang lambat. Tahan juga si Kapcai ni. Kau ingat tak? Macam mana nama Zaid Kapcai tu mulakan kat Zaid? Kan? Weh, masa yang hari pertama dia keluar motor. Satu kampung, saya ingat aku kan, satu kampung dia pusing daripada pagi sampai ke malam nak tunjuk kononnya yang dia dah keluar motor baru. Tu yang kes surau. Yang surau. Wait, yang surau tu yang aku memang sampai sekarang aku tak boleh lupa Dia boleh pergi surau naik motor, padahal dekat je puasa jalan kaki dia boleh sampai. Nak juga tetap dengan motor. Ya Allah, ya Tuhan aku. Patutlah aku rasa sampai sekarang ni orang panggil dia Zaid Kapcai. Memang patut. Ya Allah, ya Tuhan. Aduh. Dia tak marah. Dia tak marah langsung. Tak marah. Ya Allah, ya Tuhan. Jumpa ni kenapa? Ada yang penting ke? Ni Kapcai, tadi bagi salam. Maaf. Kita mula sekali lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, sekarang ni korang jangan bermasa aku. Cerita apa masalahnya. Aku cakap lah. Weh, apa sebenarnya masalah kau ni? Susah sangat dia cakap.
Kalau kau nak cerita, aku balik lah. Aku banyak lagi benda nak buat lah. Buka gerai lagi, beli bang burger lagi. Sekejap. Aku nak minta tolong kau ni. Tolong yang macam mana? Kalau tolong nak pinjamkan duit, bolehlah aku bagi. Tapi ikut kemampu je lah Masa kau tahu muka aku dia, kau ingat aku nak pinjam duit kan? Aku tahulah dulu aku memang tak ada duit. Tapi masa hari raya kan aku nak minta kau tolong halalkan makan minum aku. Takkan nak ungkit lagi. Ya. Sebenarnya aku nak kau kahwin dengan aku. Aku tak sangka pula dalam diam-diam kau syok kat aku. Merepek, kau jangan merepek kat sini. Tak. Aku nak minta tolong kau ni. Ni permintaan mak aku sebelum dia masuk bilik kemudahan tu. Nak suruh aku kahwin. Tapi masalahnya sekarang ni, aku tak nak kahwin dengan bos aku. Aku tak nak kahwin dengan dia. Jadi kita kahwin olok-olok je lah, Zack. Zack, kita ni dah mencari adik Zack. Kawan dah lama, tolonglah dia. Lagipun dia tengah tersepit sekarang ni, tolonglah dia. Aku tak ada masalah Mila nak tolong si Rish ni. Tapi aku pelik lah, kahwin pada olok-olok ke? Kau ni biar betul Rish. Kau ni biar betul, jangan main tau. Kita kahwinlah dulu. Lepas tu kita fikirkan cara untuk selesaikan benda ni. Tapi kau dah ada buat hati ke? Ini bukan masalah ada makwa ke tak ada makwa Rish. Ini masalah hukum. Kalau kau nak kahwin dengan aku, biar dengan cara yang betul. Andai jodoh kita tak ada, aku redha dengan ketentuan dia. Tapi kalau Bang nak merancang perpisahan ni, itu aku tak setujulah. Mesyuarat dekat sana. Tapi tak lama, 2-3 hari je. Habis nanti saya datang sini tengok makcik ya. Makcik risau. InsyaAllah tak apa-apa mak. Kita fikir yang elok je nanti. Kalau Mak Sri belum makan kan? Apa kata kita pergi makan sekarang? Tak apalah. Aisyah risau. Aisyah tunggu sini lah ke? Takut doktor keluar ke nanti. Yelah, kalau macam tu kami pergi makan dulu. Minum sikit. Awak tu kalau tak minum nanti gastrik. Tak apalah. Nanti kalau saya sakit lagi, saya tak nak ganggu hidup Encik Faris. Saya tak nak susahkan hidup Encik Faris macam Encik Faris hantar saya ke klinik hari tu. Boleh tak dalam keadaan macam ni kita jangan bergaduh? Awak kena minum. Awak tu ada gastrik. Kalau sakit macam mana, dah lama awak tengah sakit sekarang ni. Minum je lah.
Terima kasih sebab sudi nak lawat mak saya. Walaupun Cik Faris sekarang tengah sibuk. Sibuk kerja Singapura ke jauh mana pun. Alhamdulillah semuanya dah selamat. Cuma kalau boleh jangan bagi apa-apa tekanan pada dia lah, biar dia berehat. InsyaAllah dalam sebulan 2 dengan penjaga rapi kita, dia akan sihat. InsyaAllah. Okay. Terima kasih doktor. Syukur Alhamdulillah selamat. Terima kasih. Terima kasih Cik Faris. Duduk, tunggu di luar. Okey. Kau jangan lari pula. Kalau kau ubah fikiran, siap kau kerja dengan kau tahu tak? Dah. Pergi sambung kau buat kerja tu. Kau pelagak kau lari pula. Bagi terbakar ke apa ke. Okey. Waalaikumsalam. Mak! Ya Allah. Bos. Apalah bos ni? Selain pula saya pula yang masuk IJN tu. Mak saya dah selamat dah. Saya pula yang ganti dia. Apa yang selamat? Saya lah. Bos, saya ada benda lah nak cakap dengan bos. Boleh? Wow. Juk tangan. Maaflah. Bos, saya ada perkara nak cakap dengan bos. Pasal macam ni. Saya hargai jasa baik bos pada mak saya. Budi baik bos akan saya galas sampai mati. Tapi cukup lah bos. Setakat ni je pengorbanan bos terhadap kami berdua. Saya tahu bos dah janji dengan mak saya yang bos akan kahwin dengan saya. Tapi itu tak adil lah untuk bos. Takkanlah bos nak ketepikan kebahagiaan bos mata-mata nak membahagikan mak saya. Mana boleh. Tapi bos jangan risau. Saya tetap akan kahwin pada hujung bulan ni. Tapi bukan dengan bos, dengan lelaki lain. Saya tahu mak saya akan marah lah bila dia dapat tahu yang saya dah tukar pengantin pada saat-saat akhir ni. Tapi itu tak apa. Itu masalah saya, bukan masalah bos. Ya, saya faham mak saya cuma nak saya bahagia. Yelah, dia teringin nak tengok saya berkahwin dengan orang yang boleh berjaga saya, menjaga masa depan saya. Tapi dia terlupa siapa bos. Siapa saya dan siapa bos. Salah tangan pula. Jadi jangan risaulah bos. Saya boleh selesaikan sendirilah. Yang penting hajat mak nak tengok saya naik pelamin tu tercapai. Awak nekat keputusan awak. Saya nak tanya awak satu soalan. Kalau saya cakap saya nak kahwin dengan awak, macam mana? Sebab saya rasa saya dah mula suka dengan awak. Awak boleh terima saya? Kalau saya kenal bos kat luar, kemungkinan besar saya terimalah. Tapi bos majikan saya, orang yang saya hormati, orang yang saya kagumi. Bos idola saya. Saya tengok bos macam ni, saya berkorban nak sama belajar. Macam mana saya nak jadi isteri bos kalau saya rasa jurang antara kita berbeza? Yelah, bos layak untuk bersama dengan orang yang sama taraf dengan bos, sama bijak, yang serba-serbi boleh lah. Senang cerita saya malu lah. Siapa saya, siapa bos. Lagipun saya tahu bos suka kat saya sebab panggil saya gila-gila kan. Yelah, bos duduk dalam rumah ni seorang-seorang. Memanglah mak yang dengan Pak Dul ada, tapi tak sama dengan saya mulut murah ni kan bos.
Lagi pun kan, saya kalau tak bercakap satu hari, alamatnya memang kembung lah perut ni. Tengok mak saya sudah. Kan bos? Saya masuk dalam dulu lah. Assalamualaikum, Ayam. Waalaikumsalam. Jadi ke Risha nak kahwin? Macam tak jadi je Mak Yam tengok. Bila Mak Yam tanya, dia senyum. Bukan nak jawab kan? Hei, bertuah. Kenapa ni Mak Yam? Sedih je muka. Kalau Risha kahwin pun, takkanlah Risha lupakan Mak Ayah dengan Pak Dullah. Kalau Risha ada masa, Risha datanglah lawat. Takkanlah Risha nak lupa. Sedangkan Mak Ayah dengan Pak Dullah macam mak ayah saya lah. Janganlah macam ni Mak Ayah, bikin saya nangis sekarang. Lagipun memang Nomi ada. Pas ni memang Mak Ayah makan jadi mak angkat ikan-ikan saya lah. Sempatlah pula kamu cari mak angkat untuk ikan-ikan kamu tu kan? Yelah, Mak Yam jaga ikan-ikan kamu tu. Mak Yam ni bukan apa. Mak Yam tak berpeluang nak jadi seorang mak. Dah bukan rezeki kami nak ada anak sendiri. Faris tu Mak Yam jaga dari kecil lagi. Bila Puan Sri meninggal, Tan Sri bawa anak-anaknya semua ke luar negeri. Sampai sekarang lah kami jaga rumah ni. Sampailah Faris habis belajar, dia pulang balik ke sini. Cuma dia tak mesra dengan kami. Tapi Faris tak bangga diri. Dia sampai aja, kami panggil dia Encik. Dia marah tau. Dia kata panggil dia macam kami jaga dia dulu. Dari kecil ni Faris memang tak banyak mulut. Pendiam, tak sombong. Tapi sejak Risha sampai kan, Mak Yam sombong sangat. Nak cakap Risha memurai ke apa? Lebih kurang je lah. Tapi Mak Yam suruh Risha tinggal kat sini. Mak Yam dah anggap Risha macam anak Mak Yam sendiri. Risha ingat tu ya? Habis saya inginkan macam anak Mak Yam tu. Oh Faris, Faris nak sarapan ke? Mak Yam letakkan depan tu dah. Ada apa-apa lagi ke Faris dah? Tak ada apa Mak Yam. Saya bosan duduk kat luar tu sebab surat dalam ni. Mak Yam dengan Farisha dah makan dah? Oh dah. Jangan makan sekali. Dah makan dah. Tadi makan dengan Mak Yam. Sekarang dah tak boleh masuk dah. Tak boleh masuk dah? Tadi. Habis tu April tu nak buat apa? Buat gulai? Atau letak dalam aquarium Nemo tu? Boleh juga tu bos. Mayam, kejap lagi saya tolong Mayam masak. Lepas tu kita nak masak apa? Gulai cili api apple. Boleh juga bagi apa tu bos rasa resipi saya kan? Bos, boleh tak? Saya pinjam Mak Yam untuk teman saya pergi beli barang kahwin. Boleh tak cukup? Sebenarnya macam ni, bakal suami saya tu bajet dia jiput. Jadi yang ni saya kena tolong lah. Tapi saya tak kisah. Cuma kalau tak ada nanti macam tak lengkap pula majlis perkahwinan saya tu. Apa yang tak cukup tu? Setahu Mak Yam lah kan, cincin orang lelaki yang beli.
Oh, jap. Zack! Singkit sangat kau orangnya. Bukan macam tu, Mayam. Biasalah orang kalau kahwin bilang terjun ni mana sempat nak kumpul duit. Lain nak cerita kalau bos hari ni juga saya kahwin. Boleh tak, Bos? Kalau saya nak pinjam Mayam sekejap. Boleh. Tapi saya nak tanya awak sesuatu. Awak kena cakap jujur dengan saya. Apa betul suka dengan Zack tu? Ingat tau, perkahwinan ni adalah satu benda yang tak boleh dibuat main. Salah seorang tak bersedia, boleh timbulkan masalah. Saya tahulah bos tu anak orang kaya. Tapi takkanlah kita orang yang miskin ni tak mampu nak berkahwin. Habis tu kita bagilah orang kaya yang kahwin. Orang miskin tak payah. Saya tahulah bos. Minggu lepas kan saya baru pergi kursus kahwin tu. Saya mampu. Cuma bila kahwin nanti tak adalah macam boleh hidup senang-senang ke. Kalau setakat boleh bagi makan dengan minum atau tempat tinggal cukup lah tu. Kalau saya nak lebih, saya kerja lah. Baik, marah. Saya minta maaf. Saya tak ada niat pun nak merendah-rendahkan Zack. Cuma hati kecil saya berkata yang ada sesuatu yang tak kena dengan perkahwinan awak ni. Tapi ingat, saya tak nak dengar pada mulut awak yang awak kahwin ni sebab nak tunaikan janji mak awak. Dan awak jangan lupa, sini, hati awak pada Syah. Awak kena ingat tu. Saya sokong awak dari belakang. Kalau niat awak jujur dengan Zack, saya akan bantu. Saya akan sokong awak. Tak perlu lama-lama. Dan tak perlu lagi nak besar-besarkan mata tu. Bunga-bunga yang bertaburan, alam ibarat meraihkan luhurnya satu percintaan, bagaikan telah ditakdirkan. Bos, saya nak cakap sekejap boleh? Sila. Bos tahu kan hari ni hari terakhir saya bekerja dekat syarikat ni. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebab sudi tolong saya dan sudi ambil saya bekerja dekat syarikat ni. Yang pasal kos rawatan pembedahan mak saya tu, saya cuba bayar sikit-sikit lah ya. Saya pun dah tak tahu nak cakap apa lah. Kalau bos tak sibuk, jemput-jemputlah datang ke majlis perkahwinan saya. Itu pun kalau bos sudi. Saya pergi dulu. Sekejap. Ini untuk selamat nanti baru. Dalam pasal pembedahan mak awak tu jangan risau sangatlah. Saya cuba membantu je. Saya ikhlas. Ikhlas dunia akhirat. Dan sekarang ni awak jangan fikir lagi benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan majlis awak. Kalau boleh saya nak awak sentiasa gembira pada majlis awak nanti. Saya pun doakan bos bahagia dan moga cepat dapat jodoh. Saya yakin bos akan dapat isteri yang cantik seperti bidadari. Dan saya yakin bos akan bahagia dengan dia. Terima kasih bos. Senyum sikit. Nak jadi pengantin macam gini ke? Muka masa Mila seni pengantin tu tak? Ni apa ni? Inai-inai ni tak payah inai. Benda rimas lah. Ni hal perempuan je ni. Marisha? Apa kecoh-kecoh ni?
Nak jadi jantan sangat dah. Awak tu perempuan, dah nak jadi bini orang dah. Perangai tak berubah-ubah tau. Alamak, kita bagi ringkas je lah. Mana yang wajib? Nikah tu wajib, sanding tu tak. Yang pergi jemput semua orang, kenapa malu lah? Dia panjang pokok kan. Dah panjat pokok. Panjatlah pokok. Dengan pokok-pokok dengan kau aku tebang sekali. Ni, Mah, Kak Long nak tanya ni. Tak dengar pun majlis apa bertunang apa semua tiba-tiba dah nikah ni, apa cerita? Ni nak cerita ni. Ni budak ni tak boleh percaya. Dia ni kalau bertunang lama-lama nanti ubah fikiran. Besok kita tunangkan, besok juga kita nikahkan. Habis cerita. Risha. Dah tak nak menilai tak apa. Suka hati dia lah. Buat masa je melayan. Aku dah tak nampak dah bayang Rish. Sekarang ni dah boleh panggil Farisha. Kau tahu tak, aku ni perempuan pun terpegun tengok kau tahu, dengan pakaian macam ni, dengan kau dah bersolek macam ni. Apa lagi kau punya bakal suami tu. Kau ni kenapa pula ni? Macam tak suka je, macam ada masalah. Pasal? Ambillah aku kena ganyang mak aku sekejap lagi. Weh, bos. Kau dah nampak bos? Mana datang? Kenapa? Tak rindu ke? Ni. Sekarang kau dah tak boleh nak tunjuk penumbuk ke? Nak buat perangai jantan kau ke? Dah tak boleh dah sekarang ni. Mulai daripada hari ni, kau kena jadi sopan santun sesuai dengan kau punya perwatakan sekarang ni. Dah tak boleh dah simpan je kau punya perangai jantan tu. Tak elok. Jemput. Masuk. Mari. Sini. Risha, apa tu cepat duduklah orang nak sambung cincin ni. Anak Mak Yam ni berseri-seri. Mana buka? Mak Yam lupa nak buka kat mana? Dengan Zaid je untuk rancangan ni. Ni sekarang aku ada dua kemusykilan. Yang pertama, kenapa bukan Mak Zaid yang salurkan cincin? Kenapa Mak Yam? Kejap. Sampai dah. Risha, ini Ustaz Mat Risha. Risha masih kenal lagi dia? Nisha, ini ada borang sebagai persetujuan untuk Nisha dinikahkan dengan pasangan Nisha. Silakan tanda tangan. Terima kasih, Nisha. Terima kasih. Yang kedua, kejap. Kau setuju? Kenapa kau tanya soalan macam tu? Mestilah aku setuju. Yelah. Takkanlah kau tak setuju kan? Kau dah tadi pun cepat je kau tarik orang tu kat Tok Kadi ni. Aku cepat tanda tangan sebab aku nak cakap dengan kau. Yang kedua, yang kedua ni. Cincin ni bukan aku punya. Saya mana ada duit nak beli cincin. Aku yang beli cincin. Ni siapa yang mana-mana beli cincin mahal ni? Siapa ni? Ni aku muskil sangat ni. Kau beli cincin duit kau? Sedikit je saya tu. Jom tengok nikah je. Kenapa kau nak kesalahan nikah? Dia orang yang nak nikah. Bukan aku nak nikah. Bunga-bunga yang bertaburan, alam ibarat meraihkan luhurnya satu percintaan,
bagaikan telah ditakdirkan. Namun cinta kau dan cintaku banyak halangan datang bertamu. Mampukah ditempuh satu persatu? Terdayakkah menahan onak beribu? Hatiku semakin terluka bila setiaku kau bermain.